Generasi sandwich adalah topik yang akan dibincangkan di dalam webinar Anjuran Yayasan Pendidikan Khalifah esok, insya-Allah. Dalam pengalaman saya, ini adalah antara tajuk yang paling rumit untuk saya membuat persiapan sebagai salah seorang daripada ahli panel yang akan membincangkannya. Bukanlah kerana kerumitan pada fakta-fakta yang hendak diguna pakai dalam perbincangan, tetapi pertembungan di antara apa yang diceritakan oleh fakta dengan realiti yang dihadapi oleh kita semua, bahagian tu yang mencabar. Termasuklah untuk diri saya. Ada dua perkara yang selalu mengganggu perbincangan kita yang melarikan fokus ketika mana topik seperti ini dibincangkan. Yang pertama adalah keluhan daripada pihak ibu bapa terhadap realiti anak-anak pada hari ini yang tidak mengambil berat tentang persoalan menghormati dan menjaga kebajikan ibu bapa. Kemudian yang keduanya, keluhan daripada anak-anak terhadap realiti tidak semua ibu bapa menjaga anak-anak dengan baik dan memainkan peranan mereka. Justru apa jua yang terjadi kepada generasi anak-anak ataupun apa yang dialami oleh ibu bapa adalah implikasi daripada kesilapan ibu bapa sendiri. Kitaran ini takkan berakhir. Salah menyalahkan akan sentiasa ada justifikasi untuk memenangkan satu daripada dua sudut ini. Tetapi bagaimanakah kita hendak memecahkannya, dan paling penting bagaimanakah kita hendak mencari solusi yang boleh membimbing kita sama ada semasa kita adalah anak menjadi generasi sandwich yang tersepit di antara tanggungjawab keluarga sendiri dengan tanggungjawab terhadap ibu bapa, ataupun ketika mana kita menjadi ibu bapa yang sampai pada masa perlukan kepada penjagaan bantuan daripada orang lain, terutamanya daripada anak-anak. Dan lebih utamanya untuk generasi mana sekalipun melihat ke masa hadapan. Dan bagi kami yang hidup sebagai Muslim minoriti di negeri jauh ini, yang pastinya pada suatu ketika telah mengambil keputusan meninggalkan ibu bapa dan keluarga jauh di kampung halaman, bagaimanakah pula hari-hari tua kami sebagai individu yang tidak mempunyai extended family, keluarga di sekeliling bila sampai masanya. Jom kita bincangkan bersama-sama dan kita niatkan daripada awal perbincangan kita ini adalah ikhlas lillahi ta'ala.